Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para penonton sekalian dalam rancangan Tanyalah Ustazah, rancangan kegemaran semua orang di Malaysia ini. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita berjumpa di bulan Syawal yang indah ini, dan kita beruntung hari ini kita ada penonton di studio, iaitu wanita-wanita solehah daripada Pusat Latihan Pasukan Gerakan Am Ulu Kinta Perak. Baru sampai dari Perak ya. Masya Allah, dalam keadaan musafir, insya Allah Allah makbulkan doa. Kita doakan dalam masa 1 jam ini Allah izinkan kita berbincang topik yang sangat penting. Insya Allah salah satu kunci pintu syurga iaitu murah hati. So tajuk kita hari ini ialah tinggi budi murah hati. Ya. Jadi tajuk sebenarnya murah hati, tinggi budi, dan kita tahu salah satu kunci pintu syurga ialah murah hati. Saya nak tanya para penonton sekalian diri saya. Bila kita jumpa orang, kita suka dia pasal dia murah hati ke pasal dia cantik? Cantik tu fizikal, betul? Kita make up lah, taruh brooch macam-macam kita wanita ni pakai ya. Cantik. Tetapi kalau hati kita tidak murah, hati kita tidak baik, hati kita tidak suka memberi, walau cantik macam mana pun, mata fizikal tengok tapi mata hati orang tak akan suka pada kita. Pernah tak kita jumpa orang, suka je tengok dia. Muka tak lawa sangat, biasa saja, tapi suka tengok dia. Dan ada orang tu make up, belian macam-macam, brush besar setapak tangan. Tapi kita tengok dia biasa, tak terpikat, tak rasa sayang, tak rasa nak bersalam dengan dia. Pasal apa? Hati. Ya? Sebab itu kita tahu kita jumpa dengan Allah dengan hati. Hati pandangan Allah, fizikal pandangan manusia. So kalau kita ni orang yang sentiasa fokuskan apa yang Allah lihat pada kita, maka kita akan sangat menjaga hati kita. Kita jaga daripada penyakit hati. Oleh itu hari ini kita nak bercakap macam mana sifat-sifat mahmudah, iaitu tinggi budi itu ada terlahir dengan baiknya hati kita. So kita nak tentukan hari ini, kita nak ulas topik macam mana orang murah hati menjadi tinggi budinya. Macam pepatah Melayu, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Jadi kalau nak tanya para penonton dan diri saya dan kita semua ni, kita seronok memberi atau seronok menerima? Memberi. Sebab macam ni dia kata, kalau kita jumpa seseorang, kalau kita nak suruh orang tu suka pada kita, adakah kita tunjuk kita baik atau kita buat dia rasa dia baik? Mana satu? Kalau kita nak suruh orang sayang kita, bila kita jumpa orang, biar orang tu rasa dia baik. Maknanya, bila kita berjumpa dia, kita bercakap perkataan yang baik. So, bila kita kata murah hati ni, bererti hati kita pemurah. Suka memberi ke suka menerima? Memberi. Baik. Kita hanya boleh beri apa yang kita ada. Baik. Kalau kita nak beri barang fizikal, kata kita ada nasi lemak 10 bungkus. Terhad kita beli pada 10 orang. Betul? Benda fizikal terhad. Tetapi benda yang tak fizikal, contohnya pujian, penghargaan, kasih sayang, penghormatan. Banyak mana kita beri tak akan habis. Betul tak? Tapi kita fikir balik hidup kita hari-hari ini, kenapa kita payah nak buat baik? Pasal orang yang tak boleh nak beri itu pasal dia tak ada kat dalam. So kalau kita ni payah puji orang, payah buat baik dengan orang, payah menghargai orang, bererti kita kurang harga diri, kita kurang kasih sayang. Bila kita kurang kat dalam, tak boleh beri kat orang. Sebab itu, kalau kita tengok orang tu marah-marah, dia suka kutuk orang, kita rasa suka marah ke rasa kesian kat dia? Kesian. Pasal dia tak ada. Bila kita nampak dia beri buruk, mana dia ada buruk. Kesian, nanti dia berkudis. Betul tak? Okey? Ada soalan? Kata pun tanyalah ustazah. Walaupun nak cakap saya bukan ustazah ya. Tapi tak apalah, dah penerbit jemput, datanglah saya ni. Sila Tajah.
Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya Puan Fatimah Syam binti Kamarudin daripada Perkep Pusat Latihan PJA Hulu Kinta. Ingin tahu orang yang memiliki ketinggian budi mesti mempunyai akhlak murah hati. Betul. Boleh Prof jelaskan? Terima kasih Puan Fatimah. Kemas baju Perkep, suka tengok, sangat koordinat. Semua pakai pearl pula tu, cantik semua. Okey, memang orang yang tinggi akhlak ni dia mesti murah hati dulu. Sebab dia ada 4 sifat yang kita mesti semua ada. Kalau kita tak ada ni memang tak seronok hidup. Yang pertama, saya suka sebut perkataan ni. Kasih sayang tanpa syarat pada semua makhluk Allah. Maknanya makhluk Allah berarti selain daripada Allah, itulah makhluk dia. Maknanya manusia, bukan manusia, haiwan, benda hidup, tak hidup, asalkan bukan Allah, makhluk. So kita sayang semua. Maka kita jadi tinggi budi sebab kita akan baik dengan semua orang. Kita akan hormat dengan semua orang. Pasal bila kita sayang, kita buat apa? Kita murah hati, kita baik, kita lemah lembut, kita buat semua baiklah. Yang kedua, ini saya suka nak sebut. Sifat memaafkan. Berapa orang daripada kita payah nak memaafkan? Orang murah hati salahnya, salah satunya memberi kemaafan. So nampak tak saya kata tadi? Apa kita tidak ada, kita tak boleh beri pada orang. Kalau kita tidak boleh maafkan diri kita, memang kita tak boleh maafkan orang. Maknanya apa? Siapa yang dendam, maknanya dia tidak boleh memaafkan diri dia, banyak dia benci diri dia, maka dia benci orang, dan orang yang benci orang akan suka cari salah orang, dan bila kita suka salahkan orang, banyak orang kita marah. Bila kita marah, tak boleh maaf, maka kita pun jadi keladak plus-plus. Betul? Jadi penuh dengan apa? Emosi negatif kita akan ada. Takut selain daripada Allah. Benci, marah, dendam, tamak, dengki, percaya pada tahyul. Takut hidup macam ni. Betul tak? Jadi hari Jumaat yang mulia ni, bila suami kita semua pergi solat, bagi kaum bapa yang sedang nak solat Jumaat tu, tolong mandi awal-awal ya, pergi sembahyang Jumaat awal, dapat saf yang depan, baca Quran surah Al-Kahfi hari Jumaat ni ya, para bapa sekalian. Sementara kaum wanita jangan duduk shopping saja, duduk tolong renung diri, tengok rancangan Tanya Ustazah dan buat pembetulan diri. Okey, memaafkan. Yang ketiga ialah murah hati, abundance. Maknanya sentiasa benda banyak. Tak boleh kata tak cukuplah, tak cukuplah, tak. No. Banyak. Pasal udara kat bilik ni, kita berebut tak udara kita? Ada tak Puan Fatimah, sebelah Puan Fatimah, Puan Nolia? Nolia, jangan bernafas, udara ni tak cukup. Pernah tak kita kata? Tak pernah. Jadi kita berebut tak udara? Tak berebut. Pasal apa? Yakin udara banyak. Sebab itu rezeki Allah ni, kita jangan berebut. Sebab itu dalam konsep Islam tidak ada bersaing berebut, sentiasa bekerjasama. Sebab dalam Islam kita ukhuwah, kita teamwork, dan apa-apa pekerjaan Islam tak boleh buat seorang-seorang. Mesti berjemaah. Datang sini pun berjemaah. Kita Perkep pun tak ada seorang saja, semua berjemaah. Okey, so mesti sentiasa kita murah hati dan sentiasa memberi. Bila kita ada sifat kasih sayang, sifat memaafkan, sifat murah hati, apa kita capai? Ketenangan yang abadi. Dan orang tenang memang akan menang. Sebab pengalaman saya, kalau saya buat lasik mata patient tu, bila tenang, dia punya energi lasik sangat mudah. Dan lepas buat lasik, dia senyum, tak berair mata, relax aja. Lepas 2 jam boleh bawa kereta relax. Tapi orang yang banyak keladak, yang panik, takut selain daripada Allah, terkedik-kedik mata dia. Buat pun takut. Sebab itu sangat penting hati kita bila murah, akan tinggilah budi kita. Ada soalan lain? Sila. Assalamualaikum Prof. Saya Puan Nolida binti Abdul Ghani. Ingin bertanyakan Prof, apakah ciri-ciri orang yang bermurah hati yang dimaksudkan di dalam Islam? Terima kasih Puan Nolida. Cantik, baju semua, tudung cantik, Masya Allah. Kemas sangat ya. Okey Puan Nolida, ciri-ciri orang murah hati. Yang pertama, dia bangun pagi, dia fikir, apa saya nak beri hari ini? Dan bila dia macam ni, kalau orang yang Allah sayang ni, orang ma'rifatullah, orang al-arifin, orang yang benar-benar arif, dia jadi orang pilihan Allah, maka Allah akan gunakan dia untuk jalan yang baik. Maknanya hati dia ni bila bangun fikir, apa nak buat baik ya? Apa nak buat baik ya? Apa boleh tolong ya? Kalau dengan orang nak kenduri, nak tolonglah awak nak apa? Dengan orang sakit, nak ziarah lah.
dengar anak orang nak pergi universiti, nak pergi duit apa ya? Nak tolong apa ya? Maknanya sentiasa tanya apa saya boleh beri, bukan apa saya boleh dapat. Kalau dia buat kenduri tu, dia dah standby. Kalau buat open house, banyak buat open house. Saya pun nak buat open house nanti ni. Standby bungkusan ni. Kalau nampak lebih aja dah standby nak bungkus kasih orang. Maknanya dia sentiasa nak cari pahala sebab apa yang kita tuai di akhirat ialah apa yang kita beri masa hidup. Sebab itu pernah Ustaz saya, Ustaz Mahathir dia sebut. Kebanyakan dalam ekonomi orang kata apa? Kita dapat 100, simpan 10 untuk kita supaya kita tidak miskin bila tua nanti. Tetapi sebenarnya ini ekonomi akhirat ya. Kita dapat 100, beri 90, simpan 10. Ui, apa tu? Kita belanjakan untuk manfaat di akhirat 90%, 10% saja untuk diri kita. Maknanya walaupun kita duit banyak, tetapi duit tu bukan kita nak beli berlian besar ni, beg branded sampai 20 ke almari. Sia-sia semua tu. Kita dapat duit banyak, kita infakkan untuk membangunkan rumah dan beri manfaat pada orang lain. Ya, kita jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum, berjumpa lagi. Harap apa yang kita cakap tadi dah masuk dalam jiwa, fikir positif, rasa positif, tindakan positif. Tulis dekat jurnal, saya nak jadi orang murah hati. Saya bersyukur, saya sihat badan. Maka saya nak gunakan tenaga saya untuk beri kebaikan. So, sangat penting. Kalau boleh, kita semua ada anak kan? Ada cucu setengahnya ya? Baik, apakah nilai pertama kita ajar pada anak kita selalunya? Bukan baca ABC. Anak saya Prof dah pandai 1 hingga 10 boleh kira. Allah, sibuknya nak suruh pandai. Kita masuk syurga pasal pandai ke pasal baik? Masukkan nilai murah hati. Ajar anak kita kongsi. Ajar anak kita memberi. Nampak orang minta sedekah, suruh anak tu sedekah. Kita ada pembantu rumah, hari Jumaat ambil duit sedekah hari Jumaat pembantu rumah. Suruh anak kita pembantu rumah. Siapa dia pembantu rumah? Mesti banyak kan? Nak tanya siapa di sini para penonton sekalian? Siapa yang murah hati dengan pembantu rumah dia? Ke sakit hati? Banyak orang jumpa saya kata, Prof, pembantu rumah ni kan makan pakai kita tanggung, ni duit dia simpan aja. Allah, manusia ni kalau kita susah hati tengok orang senang dan senang tengok orang susah, itu dengki, emosi yang saya sebut tadi. Boleh tak kita ni suka tengok orang suka? Sebab orang paling bahagia para penonton sekalian ialah orang bahagia melihat orang bahagia. So kalau kita nak bahagia, apa kita buat? Kita cari situasi nampak orang bahagia. Maka kita pun tak tengok berita orang negatif, berita orang pukul bini, berita kita buang. Nampak berita negatif, tukar channel pada ciri-ciri ilmu, majlis ilmu. Kita tengok rancangan tengok ustazah ni, tengok orang ke tengok diri? Ada orang bila majlis ilmu pun dia tak nampak salah dia. Kawan saya macam tu, Prof. Sekarang dengar rancangan, macam mana nak betulkan orang? La ilaha illallah. Kita masuk syurga pasal betulkan orang ke pasal betulkan diri? Saya nak menyuruh diri saya lah. Pertama dulu yang banyak bercakap, bukan ustazah pun ni. Kalau boleh tak hidup kita ni, bayangkan kita jadi ahli syurga. Macam kita punya floor manager Nasran kata apa? Kita mesti senyum. Ahli syurga muka dia senyum. Dan salah satu ciri orang yang murah hati suka senyum. Pasal apa kita payah nak senyum? Pasal banyak keladak. Jadi ibu yang tak senyum, anak pun muka masam. Jadi kalau kita nak sihat, kajian saintifik menunjukkan siapa senyum, dia akan sangat sihat tubuh dia sebab dia riliskan hormon dipanggil endorphins yang akan berada, dia punya penerima dalam 50 trilion sel tubuh kita ni ada penerima endorfin. So bayangkan bila kita senyum dan beri kebaikan, kita akan dapat endorfin yang banyak. Dan satu lagi, kajian saintifik menunjukkan siapa menerima kebaikan, melihat kebaikan dan memberi kebaikan, hormon serotonin, satu hormon yang menyihatkan tubuh kita akan bertambah. Okey, ada soalan? Silakan.
Assalamualaikum Prof. Saya Nolia binti Hassan ingin tanya kepada Prof. Bagaimana konsep murah hati yang digalakkan oleh Rasulullah SAW dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian? Terima kasih. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang banyak mengatakan banyak hadis-hadis di mana salah satunya maksud hadis tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Dan juga kita tahu satu yang kita sedekah seperti 7 cabang. 7 cabang ada 100 lagi, so 700 kali ganda. Tapi bukan 700 literally betul-betul beri RM1 dapat 700, bukan. Bayangkan puan-puan datang sini selamat tak aksiden kan? Itu rahmat Allah. Sebab itu sedekah di pagi hari akan membuang musibah. Saya nak kongsilah, kita kadang zaman raya kita banyak travel. Sebenarnya kita dalam musafir satu kita dapat doa yang makbul. Tetapi perjalanan kita tu macam mana nak tentukan Allah jauhkan musibah, kita banyakkan sedekah. Bila kita berhenti dekat R&R tu, kita hendaklah beri sedekah terutama kepada pencuci tandas. Apakah tugas yang paling susah kita nak buat? Cuci tandas kan? Jadi kita bersyukur dan menghargai tak orang yang mencuci tandas ni. Subhanallah. Tapi kadang-kadang minta maaf, saya pun sama, kita semua ni lah. Masuk tandas tu rasa kita pandang rendah pula. Padahal kita patut pandang tinggi pasal dia buat kerja yang orang tak nak buat. Jadi kita jadikan amalan. Nak masuk tandas standby duit kecil, macam tandas kena bayar. Walau bayar pada orang tu sebab kita tak tahu, kita beri RM1, Masya Allah. Allah nak aksiden, Allah jauhkan. Dan satu lagi, cara nak bersedekah ya. Jangan kita bersedekah pada orang sehingga orang tu merasa hina. Okey? Apa kita buat ialah, jangan kita beri dengan sombong. Ya, ada juga kata Islam, jangan kalau kau beri dengan kasar baik tak usah beri. Ya, dan kalau orang minta, kita tolak dengan lembut. Akhlak mesti jaga. So bila kita beri pada orang yang miskin, apa kita mesti cakap? Makcik doakan saya selamat dalam perjalanan. Kita apa rasa kalau orang suruh dia doakan kita? Maknanya dia rasa kita dekat dengan Allah, betul tak? Kita hanya suruh orang yang dekat dengan Allah mendoakan kita. So kalau siapa sini, saya nak suruhlah ibu-ibu kalau ada anak nak periksa UPSR, PMR, SPM, apa kata? Kalau kita nak anak kita berjaya, salah satunya yang saya selalu sebut ialah sedekah pada orang miskin. Dan orang pertama kita sedekah pada siapa? Orang luar atau saudara kita sendiri? Kalau kita sedekah pada saudara, dapat 2 fadilat, iaitu pertama silaturahim, 2 sedekah. Kalau orang luar cuma sedekah saja. Ya, okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya Absah binti Yaakob. Ya, Absah. Saya ingin menjanjikan satu soalan. Silakan. Adakah murah hati hanya dimaksudkan dengan bersedekah sahaja? Terima kasih. Terima kasih, Absah. Betul. Kita ingatkan murah hati ni sedekah saja. Macam saya sebut pada awal tadi, kalau kita tekankan pada sedekah saja, kita bagi pada 2. Sedekah fizikal, benda fizikal, sedekah benda yang tak nampak. So, bila kita kata konsep sedekah, ialah kita beri apa yang kita ada. So bagi orang kaya mungkin dia boleh beri duit, tetapi kalau orang tak ada duit, ada ilmu, boleh beri ilmu. Kalau orang yang ada tenaga, dia boleh beri tenaga. Contohnya kalau ada kenduri kahwin, kita pergi rewang, orang Jawa dia rewang, dia tolong bagi beras dan sebagainya, ya. Dan juga kalau sedekah benda yang tidak fizikalnya, contohnya kasih sayang, nasihat, pujian, penghargaan. Dan satu lagi contohnya lah, kita jumpa orang belum ada jodoh. Apa kita buat? Tanyalah, awak dah ada orang belum? Tak ada. Kita fikir, ada tak orang yang baik sesuai dengan dia? Jadi kita ni sentiasa fikir apa yang ada dalam keliling yang kita ada ni untuk memberi manfaat. So bila kita sebut murah hati, bukan sedekah saja, asalkan beri manfaat pada orang lain selain daripada kita, itu konsep sedekah. Dan yakinlah, siapa yang beri pada orang, sebenarnya dia mendapat. Sebab saya sebut tadi, hormon akan meningkat dengan baik dan kita akan sihat. Dan subhanallah, pengalaman saya buat operasi banyak kan. Setengah tu makcik tu dah tua, susah, mata dah keras lapuk dia tu. Tetapi bila buat jadi mudah. Mesti saya tanya soalan anak dia. Mak awak ni suka ngaji Quran ke?
Mak awak ni suka beri orang makan ke? Mak awak ni suka tolong orang ke? Mak awak ni murah hati? Memang jawapan dia betul. Dan saya tak pernah lagi, kalau buat operation, kalau mudah tu memang selalunya mengaji ataupun ustazah mengaji dan suka tolong orang, murah hati. Dan saya tak pernah lagi jumpa orang murah hati yang tak bahagia. Cuba tengok orang yang tertekan. Confirm kena kot. Sebab orang dia hantar kuih ke orang, Tupperware tak pulang balik. Dia mengumpat 3 tahun. Tupperware tu harga mungkin RM80. Dia tak nampak Tupperware ada buat maksiat ke dengan Tupperware? Ambil Tupperware pergi pukul orang, tak ada. Tupperware semua, kalau orang tak pulang balik pun Tupperware tu dia buat isi makanan beri pada orang lain, kan pahala. Jadi kalau mata hati kita terang, orang mata hati terang ni dia macam ni. Manusia ni mata hati dia, ada orang dia nampak yang depan saja. Kemudian dia duk serabut yang lepas, dia duk risau yang depan. Tapi orang yang benar-benar bercahaya hidup dia, dia sentiasa menghargai nyawa yang ada sekarang ni, modal kita. Maka dia akan nampak yang jauh lagi, itu akhirat. Orang yang paling bankrupt ialah orang bankrupt akhirat. Dan siapakah yang muflis di akhirat? Ada hadis Nabi, dia kata Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, siapakah orang muflis? Orang yang mandul, orang yang tak ada anak. Ya, tapi baginda kata ialah orang yang ada anak tapi anak tak mendoakan dia. Dan siapakah orang yang muflis? Kita ingatkan orang tak ada duit, kan? Orang muflis ialah orang banyak ibadah di dunia tetapi semua pahala dia beri pada orang sebab dia mengumpat orang tu, dan semua dosa orang tu datang kat dia sebab dia mengumpat orang tu. Dan saya pernah dengar seorang mufti mengatakan, berita baik pada orang yang kena fitnah, orang yang kena umpat sedangkan dia di jalan yang benar. Kadang-kadang kita masuk syurga, kita tak tahu amalan kita banyak mana sangat. Sembahyang 8 rakaat dah sakit lutut dia kalau orang tua-tua ni. Pahala tak banyak. Tetapi disebabkan orang buat kita dan kita redha dan sabar dan tak balas balik dan memaafkan, maka segala kebaikan bakul kita di akhirat belah kanan, insya-Allah timbangan kita akan berat disebabkan pahala orang dapat kat kita. Kalau diumpat banyak lagi, maka dosa kita kasih kat dia. So tanya pun ustazah, penonton pun banyak orang perempuan, saya nak sebutlah, kita wanita masuk syurga neraka ni, ustaz kata pasal apa? Kufur nikmat suami dan juga mengumpat. So saya nak cadangkan, kalau mengumpat buat apa? Cubit pipi sendiri ataupun tampar mulut sendiri. Balik pada berjalan, kenapa mulut bengkak? Banyak mengumpat bang. Jadi saya pun tak nak mengumpat dah lepas ni. Ya? Okey, ada soalan lagi? Silakan. Assalamualaikum Prof. Saya Noraini binti Hassan ingin mengetahui sejauh mana Islam menuntut kita supaya sentiasa bersikap murah hati dan mempunyai budi yang tinggi. Terima kasih. Islam sangat-sangat menggalakkan murah hati sebab Allah paling sayang orang paling bermanfaat. Orang paling bermanfaat ni dia dapat ke dia beri? Orang bermanfaat, dia memberi ke dia mendapat? Memberi pun kata apa? Memberi manfaat. Jadi Islam sangat-sangat galakkan, dan kita kalau boleh, negara kita, sekolah kita, rumah kita akan bahagia bila banyak pemberi bukan penerima. Sebab bayangkan kita buat jamuan, semua bawa potluck. Banyak kan makanan? Ini semuanya tu bawa. Dan mama tak ada orang buat makanan. Sebab itulah Islam menggalakkan supaya murah hati menjadikan kita tinggi budi. Jumpa lagi selepas ini. Silakan Puan Siti, sila. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Maya. Ya. Saya ada soalan nak tanya Prof kan. Ya. Saya ada kawan, dia tak kahwin lagi, dalam lewat 30-an kan. Ya. Jadi hidup dia ni selalu macam-macam masalah Prof. Ya. Dengan hutang yang banyak, kerja yang tak tetap, kerja dia habis kontrak, tak ada kerja, sewa tak terbayar, sewa rumah, kereta, semualah. Yeah. Jadi masalah ni sekarang bila saya tengok hidup dia complicated ni, sebab kadang-kadang dulu masa kita orang belajar sekali satu universiti, kerana dia tak datang kelas sebab ada duit nak datang, bayar duit minyak semua kan. Jadi kadang-kadang saya pun macam nak cadangkan untuk kepada suami saya, biar dia jadi macam madu saya lah, sebab saya rasa macam kesian tengok hidup dia macam tu kan. Suami puan tu?
Suami puan mampu kewangan. InsyaAllah. Lepas tu saya minta pada pandangan pada kawan saya kan. Tambah-tambah kawan lelaki. Diorang marah-marah saya lah. Diorang kata akak ni tak ada terfikir ke nak asyik nak kongsi hal-hal macam ni. Kak orang kongsi benda lain lah kak. Macam tu. Tu saya kata saya takkan rasa luak kasih sayang suami saya tu dengan keadaan macam ni sebab saya nak tolong dia je supaya hidup dia lebih baik kalau ada suami. Mungkin kalau ada suami mungkin rezeki dia bertambah kalau dia mengandung ke apa kan. Mungkin dia lebih baik lah keadaan hidup dia tu jadi lebih teratur. Puan amat sayang kat dia lah kawan baik rapat ya. Kawan baik sebab dia nampak macam dia kan dari segi luaran sebab dia tak bertudung dengan merokoknya. Tetapi saya suka dekat dia sebab dia tak mengumpat orang. Kalau ada mengumpat-ngumpat dia akan jauhkan dia pergi merokok jauh-jauh belakang-belakang bangunan. Dia takkan campur dengan orang macam tu. Dia kisah diri dia, hidup dia tak kisah orang lain. Terima kasih. Terima kasih masalah. Syukur. Saya pun teruja dengan apa kata Puan Siti tadi. Situasi macam ni dia ada kawan yang mungkin kurang pandangan agamanya, ya, kurang akhlak agamanya, belum dapat hidayah lagi. Sebab itu mungkin hidup dia tak teratur. Sebab kita ni kalau hubungan kita dengan Allah tidak dijaga, maka dengan manusia tidak terjaga, dan bila kita tidak ikut hukum Allah, maka bila tidak jaga akhirat kita, dunia kita tidak akan teratur. Satu. Nombor dua, memang Puan baik hati, tahniah lah boleh ada hati yang bersih untuk berkongsi suami. Tetapi macam ni, saya punya pandangan, kita tidak boleh menyelesaikan masalah orang itu dengan memberikan sesuatu kepada dia. Selagi dia tidak berubah, bendanya akan sama. Sebab dunia dalaman kita, iaitu fikiran kita, emosi kita, tindakan kita, yang kita buat hari-hari akan menentukan hasil kehidupan kita. Hasil kehidupan kita apa? Kebahagiaan. Dia tak bahagia. Ketenangan, mungkin dia tak tenang. Kekayaan, tak ada duit. Kesihatan, isap rekuk lagi tak sihat badan. Maknanya kita lihat pasal kita tak kena mengumpat hari ni ya, walaupun dia tak suka mengumpat, tapi kita tak mengumpat orang pasal tak tahu nama. Ini contoh saja, kita perhatikan situasi kehidupan, tengok konsep dan apakah penyelesaiannya. Jadi saya selalu cakap gini, bagi orang belum kahwin, jangan kahwin selagi kita tidak bahagia. Sebab hanya orang bahagia boleh membahagiakan orang lain. Banyak orang dia nak untuk dapat bahagia silap. Kita kahwin bukan untuk mendapat kebahagiaan, kita kahwin untuk memberi kebahagiaan, dan kita hanya boleh beri apabila kita ada kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu akan datang apabila kita dekat dengan Allah, kita jaga akidah kita, beriman dengan 6 perkara itu, yakin pada hari kiamat salah satunya. Kita jaga ibadah kita. Ibadah ni ibadah khusus, ibadah yang tak khusus. Sebab itu kalau buat apa-apa, tanya kenapa. Puan pun mesti tanya, kenapa nak suruh madu? Kerana Allah. Nombor 2, bagaimana, ikut syariat atau tidak. Syariat sangat penting untuk kita ikut supaya kita ada hukum fiqh, maka sangat penting kita ikut. Dan yang ketiga, akhlak kita. Akhlak bagi seorang wanita bukan hanya salam, lembut saja, tapi pakaian juga akhlak. Percakapan juga akhlak. Akhlak kita dengan manusia, akhlak kita dengan Allah kena jaga. Jadi kalau Puan rasa dengan hanya dia berkahwin boleh menyelesaikan masalah dia, saya rasa tidak tepat. Dan juga Puan mungkin rasa kesian sekarang, tetapi bila dah jadi madu, buatnya Puan tidak boleh menerima. Pasal syaitan ni, sebelum orang kahwin, dia akan goda orang untuk berzina. Lepas kahwin, dia akan goda untuk bercerai. Dan jangan kerana kita buat keputusan kesian dekat dia, tiba-tiba bermadu, Puan pula tak boleh tahan dengan suami, dah berkecamuk pula, dan anak-anak Puan macam mana. Bukan saya melawan poligami, memang dibenarkan dalam Islam, tetapi bila nak menyelesaikan masalah, pergi kepada akar umbinya. Bagi kawan Puan, saya rasa berikan ilmu. Suruh tengok, tanyalah ustazah non-stop, pergi tonton.com.
Tengok siri lama-lama, ulang. Pergi radio yang baik, pergikan majalah yang baik, buku yang baik, ilmu yang baik. Ajak pergi majlis ilmu, belajar dengan puan. Macam mana puan jadi baik macam ni pasal puan ilmu. Apa kata jadikan kawan puan tu ahli syurga akhlaknya, barulah boleh menolong dia. Kita tak nak tolong dia di dunia, kita nak tolong dia di akhirat. Bayangkan wanita tak menutup aurat, isap rokok lagi yang fatwa kata pun haram, subhanallah. Secadangkan puan, jangan suruh kahwin dulu, betulkan diri dulu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan dari studio? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nur Azizah binti Osman. Ya. Inginkan bertanya satu soalan. Ya. Apabila berhadapan dengan golongan yang memalukan, kita digalakkan supaya bermurah hati dan bersedekah. Tetapi kadang-kadang kita ragu-ragu sama ada dia benar-benar memalukan atau hanya berbohong untuk kepentingan sendiri. Dalam situasi ini, bagaimana kita diperlukan untuk bermurah hati? Terima kasih. Terima kasih. Banyak soalan yang orang sering tanya. Prof, kita baik sangat nanti orang ambil peluang. Saya nak tanya, bila kita mati esok, masa sakratul maut, kita nak tengok movie yang Allah mainkan, yang kita beri kat orang ke kita tak beri? Pernah dengar kisah satu ulama tu dia cerita. Saya tak ingat dengar kat mana, di mana masa dia tu anak dia dengar dia cakap, kalaulah baru, kalaulah jauh, kalaulah banyak, tapi dia tak meninggal. So, bila dia dalam sakratul maut tu dia terbayang, belum maut lah tapi dalam sakit tu agaknya dia nampak. So, bila dia kata kalaulah baru, dia ternampak dia bagi orang baju tapi baju buruk. So, bila kita nak sakratul maut, kita mencari-cari kebaikan yang kita ada. Kalaulah jauh, ada orang musafir tanya tunjuk rumah kawan dia. Dia tunjuk tapi rumah tu dekat aja. Langkah dia jalan nak tunjuk jalan orang pun pahala. Kalaulah banyak, dia tengok kuih dia beri satu je kuih cara berlauk tu. Kalaulah banyak beri 5 pun tak apa, dia kata. Maknanya bila kita ni ingat mati, ingat sakratul maut, ingat timbangan padang mahsyar, ingat kubur kita taman syurga kawah neraka, maka kita tidak ada soal dah. Orang ni menipu ke tak menipu? Dia menipu, dia punya hal. Sebab itu manusia ni dia banyak peringkat. Saya bayangkan puan-puan, ada pengemis tua. 3 jenis manusia. Yang pertama tu orang mata hati, kalau mata fizikal je, dia kata apa? Alah, pengemis ni menyusahkan orang lah. Tu orang buta mata hati. Yang kedua, sepatutnya dia bekerja, badan tegap, kenapa tak bekerja? Itu bolehlah. Yang ketiga, dia tak kisah. Mungkin orang ni ada masalah dia. Apa kata saya tolong? Mungkin dengan sebab saya bersedekah, dia jadi baik. Kan ada kisah orang ulama tu, dia nak sedekah. Tiba-tiba dia sedekah pada seseorang, tiba-tiba dengar orang tu kaya. Ya Allah, buat apa bersedekah orang kaya? Rupanya orang kaya tu orang kaya kedekut, bila menerima kebaikan, dia belajar untuk memberi kebaikan, jadi pemurah. Tiba-tiba daripada wanita, dia beri pula pada seorang wanita, rupanya seorang pelacur. Orang kata bodoh awak ni pelacur. Rupanya pasal sedekah tu pelacur tu bertaubat. Dan seorang lagi saya ingat mungkin pencuri agaknya. Dia beri pada pencuri, pencuri tu pun bertaubat. Subhanallah. Tidak ada kebaikan yang kita beri yang Allah tak kembalikan kebaikan pada kita dan orang itu. Ingat kajian saintifik tadi, siapa beri kebaikan, menerima kebaikan, lihat kebaikan, hormon-hormon positif akan meningkat dan meningkatkan aura. Kalau kita jumpa orang, sibuk-sibuk nak ambil aura orang, tak payah ambil aura orang. Tingkatkan aura dengan tidak mengumpat, murah hati, kasih sayang, suka nak beri. Insya-Allah aura akan meningkat. Dan kita ibu-ibu sekalian, para penonton, kalau kita ni murah hati, insya-Allah anak sihat. Apakah tanda kita bersyukur pada Allah? Buat baik pada makhluk Allah. Yang kita payah sangat nak puji orang, payah sangat nak derma ni kenapa? Dan ada orang dia tak nak beri pasal apa? Pasal yang minta derma tu pun tak derma. Kalau kita nak dakwah orang, dakwah diri sendiri. Jangan cakap apa kita tidak buat. Kalau kita seorang kedekut, jangan jadi peminta derma. Jadilah pemurah baru kita minta derma. Okey? Teruskan soalan. Assalamualaikum Prof. Assalam. Saya Puan Naziah binti Tehman. Ingin mengajukan satu soalan kepada Prof. Apakah kelebihan orang yang memiliki sifat murah hati dalam kehidupan? Sekian, terima kasih. Okey, kita akan berhenti selepas ini. Saya akan jawab soalan Puan Naziah nanti. Jumpa lagi.
Assalamualaikum, berjumpa lagi dan tanyalah Ustazah rancangan kegemaran semua orang. Kita ada pemanggil Tuan Haji Halim. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Haji. Profesor. Ya, teruskan. Kita kalau boleh tu semua kenalah murah hati kita kan. Betul. Tetapi setengah gelinja Malaysia yang senang, yang kaya lah kita kata, macam mana kita nak buat supaya dia betul murah hati. Macam makan ni kita kantin. Tetapi tak jalan betul lah. Duduk kedekut cerita lah. Duduk kedekut cerita lah. Minta upami ada sikit kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah kan, tapi saya pernah dengar seorang ustaz tu kata, tok guru tu kata, kalau kita duit banyak tapi kedekut, takut duit tu duit tak bersih. Sebab kita akan sedekah, benda yang kita sedekah tu sebenarnya beri pada Allah. Betul tak? Pasal nak tuai kat akhirat kan? So kalau kita duit banyak, kita payah nak sedekah, takut duit itu tak bersih. Jadi pengalaman ni macam ni lah. Bila kita ada kawan yang mungkin agak kedekut, satu, kita beri contoh pada dia. Kan? Kalau kita minta dia tak beri, tak apa. Kita berlapang dada. Mungkin belum dapat hidayah. Dan kalau boleh, saya fahamlah, setengah orang tu dia walaupun luar dia banyak duit, tapi dalam jiwa dia rasa tak cukup. Sebab itu definisi kaya ialah orang merasa cukup apa yang dia ada. So kalau kita rasa tak cukup, gaji berapa pun tak cukup, maknanya kita bukan kaya lagi. Kita cuma senang tapi mungkin tak kaya. Tapi ingat, saya pernah juga Tok Guru ni kata, kalau kita berniaga, kita buat apa, niat kaya tak boleh. Sebenarnya hanya Allah Maha Kaya. Kita cuma nak selesa dan duit banyak supaya tak payah nak fikir bil. Betul tak? Kalau take duit banyak. Sebab itu Islam galakkan kita kaya. Kita kaya ni dapat membantu orang supaya duit tu jadi alat bukan tujuan. So cara nak didik kawan kita, beri contoh. Kemudian apa kata kita beri pada dia. Sebab bila kita asyik beri, kita sedang memberi contoh yang baik. Dan mungkin kawan-kawan kita yang kedekut, bila dia nampak kita beri, nampak hidup kita memang Allah akan jadi senang. Dia pun lah, saya punya gaji besar pada dia. Dia kecil tapi dia tenang saja. Anak semua pandai. So maknanya kita tak usah hukum orang lah. Kita doa pada Allah dan juga bawa majlis ilmu dan mulakan beri kebaikan. InsyaAllah dia akan belajar pada kita. Ya? Okey. Ada soalan Puan Nazirah tadi. Apakah kelebihan orang memiliki sifat murah hati dalam kehidupan? Macam saya kata tadilah, kalau kita nak sihat badan, kita nak tenang, kita nak kaya, nak dapat kasih sayang, murah hati. Bagi isteri-isteri sekalian, murah hati tak dengan mak mertua tu? Mak mertua beli beg RM3, dia beli beg RM300. Macam mana ni? Sebab orang yang murah hati, dengan siapa pun dia murah hati, dia akan baik dengan mak mertua. So suami akan sayang tak kalau kita baik dengan mak mertua? Kalau suami kita buat hal, mak mertua defend atau tidak? Kalau kita kedekut, kalau suami buat hal, padan muka mak pun menyampah tengok muka dia kedekut. Habis. Lepas tu kita sebenarnya ada, kita juga menantu, kita juga mertua. Kita suka orang kedekut, orang pemurah. Jadi kalau kita ni asyik jumpa orang kedekut je, mungkin kita pun kedekut tau. Sebab kita akan jumpa orang sama dengan kita. Kalau kita dapat menantu kedekut, entah kita kedekut tu dapat menantu kedekut. Jadi saya punya prinsip hidup macam ni lah. Kadang orang kata Prof ni idealistik sangat. Saya punya prinsip ialah, kita hidup ni, kita akan dapat apa kita beri. Kita akan menarik orang sama dengan kita. Sebab itu kalau kita kata suami tak elok, kita pun tak elok. Siapa izinkan? Tapi memang kisah Nabi ada berlainan. Tak boleh sama kisah Nabi. Yang sunatullah biasa ni, lepas tu saya kata, kalau jumpa isteri, boleh tahu suami macam mana. Kalau jumpa anak, boleh tahu ibu dia macam mana. Sebab ibu yang hebat melahirkan anak yang baik, insya-Allah. Ya? Jadi ciri-ciri orang yang kelebihannya, dia sihat, dia kaya, dia tenang, suami pun sayang, jiran pun sayang, pekerja pun sayang. Kita suka bos kedekut ke bos pemurah? Bagi ketua-ketua jabatan duit banyak tu, ada entertainment allowance, belajarlah staff sesekali. Jangan jamuan raya bagus sekali buat setahun sekali jamu staff open house. Itu pun open house staff makan dapatlah mi soto satu dah. Setahun sekali. Buatlah sebulan sekali dapat gaji, belilah apa-apa makanan tu. Saya sangat suka. Saya ingat pernah dengar orang kata, kita ni bercakap dua perkara je. Satu, suruh orang sedekah. Dua, suruh orang ingat Allah. Lain, sia-sia bercakap. Sebab itu kalau nak tahu kita ni tinggi di mata Allah atau tidak, tengok aktiviti kita. Kalau aktiviti kita banyak sia-sia, lara,
membesarkan benda yang harus duduk hias bilik air tu, pokok sana, pokok sini, kapet sana, kapet sini, pada tempat syaitan banyak. Ingat. Pasal apa? Bilik air sepandangan manusia ke pandangan Allah? Oh, kelas rumah you bilik air lawa. So sebab tu saya kata, kita buat apa-apa mesti tanya dua perkara. Kenapa dan bagaimana? Apa kata kita fokuskan tenaga kita membina hati kita jadi pemurah. Tengok kita ni suka memberi atau menerima. Kalau orang beri kita 1, nak beri 10, tu kita okey. Tapi kalau kita suka makan free, sikit-sikit nak can free. Satu lagi nak tanya, siapa suka tawar kalau beli barang? Aduh, 25 sen nak tawar. Nak tanya, kita kurang 25 sen tu kaya tak? Kesian orang berniaga tu. Ya, apa kata, peniaga suka dengar saya cakap ni. Ini masa saya kecil dulu, arwah ayah saya beritahu. Jangan tawar dengan peniaga kecil. Kesian dia untung sedikit. Kat supermarket tak tawar pula. Dan kalau ada soalan daripada penonton, silakan. Teruskan. Assalamualaikum. Salam. Saya Azmi daripada Kulim. Cik Azmi, ya. Teruskan, Tuan. Cik Azizi, teruskan Cik Azizi. Ya, saya nak tanya, apa hukum dia kalau kita bagi dekat orang Islam macam China ke India ke? Okey, terima kasih. Terima kasih. Apa hukum beri sedekah kepada orang bukan Islam? Masya Allah. Memang orang bukan Islam pun makhluk Allah. Saya dah sebut tadi sifat apa mesti ada? 4 sifat. Kasih sayang tanpa syarat pada semua makhluk Allah. Sebenarnya bila kita buat baik pada orang bukan Islam, kita jadi duta kepada Islam. Kita berdakwah dengan sifat kita yang baik. Sebab manusia akan ingat apa kita buat, bukan apa kita cakap. Kalau kita Islam baik, tapi kita tak tunjuk akhlak. Ingat kisah Nabi dengan orang Yahudi yang suka ludah dia? Sebab Nabi baik, dia mengucap orang Yahudi itu. Maka kita pun jangan pandang orang untuk bangsa. Dan ingat, saya pernah ingat satu kata-kata Imam Ghazali kata apa? Untuk kita tawaduk rendah hati ni, jangan rasa bajet bagus, ialah bila jumpa orang tua, hormat pasal dia banyak ibadah pada kita. Jumpa orang muda, kurang dosa pada kita. Tengok orang berdosa, dia berdosa sebab dia tidak tahu. Dan jumpa orang yang bukan Islam, dia belum dapat hidayah. Tetapi kalau dia mengucap, hilang semua dosa, dia bersih macam bayi. So kita jangan memandang rendah walau pada sesiapa pun. Sentiasa sebelum kita keluar rumah, kita mesti buat 2 perkara. Kata apa? Semua orang lebih baik daripada saya, lebih takwa pada saya. Yang kedua, saya bergantung hanya pada Allah, bukan pada makhluk lain. Insya-Allah siapa buat ni akan tinggi budi. Ada soalan satu lagi terakhir, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya nak tanya, bagaimana memupuk sikap ikhlas untuk bermurah hati dalam setiap perbuatan kita? Terima kasih. Okey, terima kasih. So, memupuk sikap ikhlas. Ikhlas maknanya memang rahsia Allah ikhlas. Tapi ikhlas maknanya kita buat sesuatu lillahi ta'ala, tidak mahu balasan langsung daripada orang yang buat tu. Sebab itu, saya nak cadangkan macam ni. Hari kita tidak akan sempurna selagi kita tidak menolong orang yang tak boleh tolong kita balik. 1. Nombor 2, orang tu tak kenal pun kita. Sebab tu kalau sedekah orang toilet, bagi je terus lagi. Jangan orang tu kenal. Awak duduk kat, jangan. Biar orang tak tahu. Dan salah satu golongan padang mahsyar yang di longgang arash ialah tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. So untuk pupuk ikhlas ialah kita lupa semua kebaikan kita pada orang dan lupa semua kejahatan orang pada kita. Dan kita ingat semua kebaikan orang pada kita dan ingat semua kesilapan kita pada orang. Maka kita akan jadi sangat ikhlas dan lupa kebaikan. Kalau tidak, kita suka buat kuih, bangkit. Kalau tak, kerana saya tolong awak dulu, Allah ya Tuhanku, habis, delete pahala kita. Okey? So saya harap para penonton sekalian, kalau boleh, jadikan murah hati ni satu KPI kita. Apa kata? Saya cadangkan, kita ambil kertas, tulis saya murah hati. Saya tahu saya murah hati. Saya tahu kenapa saya murah hati. Laminatekan, taruh dekat katil kita, hari-hari tengok. Murah hati, murah hati, murah hati. Lama-lama, minda bawah sedar nampak imej murah hati. Dan sebenarnya apabila kita menulis sesuatu yang baik, mata kita lihat,
otak kita memproses dan hormon-hormon yang positif akan dikeluarkan oleh otak yang menerima mesej itu. So bila murah hati jadi budaya kita, mak ni apa? Semua orang ada kat katil maka sangat murah hati. Dan bila kita makan, abang tolong siapa ini? Dah sedekah apa hari ini? Dah tolong orang? Dah cakap baik apa ini? So jadikan KPI keluarga kita apa anak kita telah beri. Jangan tanya berapa nak dapat. Allah ya Tuhanku, kita masuk syurga bukan kerana tapi kerana murah hati. Ya, saya harap para penonton di studio dan di rumah telah dapat sedikit kebaikan, pencerahan daripada diri saya yang bukan ustazah pun dan tak tahu sangat, cuma kongsi pengalaman saja. Saya harap kita semua akan mengambil tindakan untuk tengok akaun emosi kita sentiasa penuh kasih sayang. Akaun emosi kita suka memaafkan. Akaun emosi kita suka murah hati. Akaun emosi kita suka mendapat ketenangan dan menenangkan orang. Dan 3 perkara yang kita nak apa dia? Ketenangan, kebebasan dan kebahagiaan. Cara mendapatnya beri pada orang lain. Kalau nak tenang, kita tenangkan orang. Jangan mulut kita leza kata kat orang. Mulut saja jahat tapi hati baik, itu semua salah. Kalau kita nak bahagia, bahagiakan orang. Kalau nak sihat, sihatkan orang. Kalau nak kaya, kayakan orang. Kalau beli barang, jangan tawar. Kalau ada kawan-kawan buat bisnes, support, beli. Jangan you nasib untung aja. You nasib mati level. Jangan. Kita ni mesti bahagia tengok orang bahagia. Saya tak pernah jumpa lagi orang murah hati yang badan dia tidak sihat. Dan juga siapa banyak penyakit tu, tolong banyakkan murah hati. InsyaAllah Allah beri kesihatan yang baik. Minggu depan jangan lupa tonton rancangan sangat berfaedah ini, iaitu Susu Ibu Anugerah Teragung dengan kawan baik saya Dr. Halina Halijah Haji Siraj, seorang pakar juga tetapi seorang yang sangat terang hatinya memberi manfaat. Dan juga rancangan ini ulangan setiap Rabu 9 pagi. Dan juga kita boleh tonton sekali lagi kalau terlepas rancangan saya ni, tengok dekat www.tonton.com.my. Minta maaf kalau kesilapan pada orang tua, pada saya, pada para ilmuwan. Sangat suka menerima teguran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله